Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih akhir pengurusi majlis dan semua yang hadir pada hari ini. So, berada di tangan saya adalah satu tulisan karya Tan Sri Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu buku Islam Satu-Satunya Penyelesaian. Kalau bercakap tentang Islam adalah penyelesaian, dia bukan suatu benda yang baru sebenarnya. Kalau perasan dari sudut sorotan sejarah lah, seingat Ana sekitar tahun 80-an dan 90-an, sebenarnya perkataan Al-Islam huwal hal, Islam adalah penyelesaian, adalah satu slogan yang dilaungkan biasanya ketika itu adalah kelompok yang ada manhaj haraki seperti Ikhwanul Muslimin. Maka ketika itulah dia bertitik tolak daripada satu perkara yang lebih asas yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Syed Hasan Al-Banna, iaitulah Islam agama yang syumul. Kemudian ditulis pula oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan konsep yang sama, syumuliyatul Islam, kesyumulan Islam, sebagai satu respon kepada masyarakat ketika itu yang masih terkejut. Adakah konsep negara Islam? Kenapa Islam nak kena dipolitikkan? Itu antara titik-titik awal. Bagaimana idea Islam penyelesaian itu mula berkembang menjadi worldview, menjadi satu fikrah yang akhirnya menyebabkan masyarakat, Islam ada politik, ekonomi Islam. Sebagai contohlah, anda tak pastilah tak lahir tahun berapa tapi kalau ingat tahun 80-an, masa tu anak sekolah rendah, Ustaz Ana sendiri sekolah rendah, ingat lagi dia orang bagi isi borang kita kata insurans. Ayah Ana pula buat perangai, Nusi kita tak ambil insurans ni, ini semua konvensional, ni barat, kita Islam pakai takaful. Ana pun dengan jujurnya bagilah dekat ustaz tu balik, Ustaz minta maaf bapak saya kata kita orang Islam, kita tak pakai insurans, kita pakai takaful. Ustaz tu tanya balik, takaful tu apa? Allah. Tu ketika itu. Sebab tu nak kata gambaran ketika itu adalah, kalau pelajar sekolah rendah semua sekolah pendek, Ana dengan 2 orang je sekolah ranjang ketika itu. So nak gambarkan apa tak lagi nak cakap negara Islam, bank has nothing to do with Islam ketika itu. Maka sebab itu Ana tengok ini satu usaha yang sangat gigih, luar biasa, nak pecahkan tembok pemikiran masyarakat ketika itu yang sangat tak nampak konsep kesyumulan Islam, apatah lagi Islam penyelesaian. Maka sangat cantik bila usaha kita tengok PAS, Tok Guru Presiden dan sahabat-sahabat gerakan Islam yang lain pun tahun 80-an itu adalah era kebangkitan Islam selepas revolusi Iran berlaku sebagainya. Maka menyebabkan ada ruang untuk bercerita kepada masyarakat, Islam bukan hanya semayang, Islam bukan hanya di masjid. Maka di situlah kita tengok pemikiran itu semakin berkembang. Yang kita tengok Tok Guru ketika itu banyak menekankan konsep antara iman dengan kufur supaya masyarakat nampak batas-batas dan sebagainya. Maka ketika itulah kita tengok tahun 90 Kelantan pula dapat mula bercakap tentang konsep negara Islam, membangun bersama Islam. Maka sampailah kepada kemuncak, tengok tahun 2000 ke atas era reformasi dan sebagainya. Tok Guru akhirnya pada tahun 2024 jadikan tema ucapan dasar Tok Guru Presiden, Islam adalah penyelesaian. Kemudian diperkukuhkan lagi pada tahun lepas 2025 kembali kepada penyelesaian Islam. So dekat situlah kita tengok evolusi bagaimana satu perkara itu mungkin lebih awal dipopularkan di peringkat negara Arab, sehingga ketika itu kalau ingat tahun 2000 lebih Ikhwanul Muslimin dan negara-negara yang membawa fikrah ini mengenalkan Islam walhal sampai akhirnya tidak dibenarkan di negara Mesir. Sebab tu 2011, 2012, 2013 ketika di Mesir, Morsi apa bagai tak dibenarkan dah guna slogan Islam walhal. Cuma kita tengok alhamdulillah dalam konteks hari ini orang dah mula menolak pemikiran liberal, pemikiran kapitalis, orang dah marah dengan sosialis. Maka di situlah Tok Guru rasa sampai masanya kita kembalikan balik tagline ini untuk menyedarkan masyarakat sudah sampai masanya. Apatah lagi kalau konteks politik Malaysia, alhamdulillah kita tengok penerimaan masyarakat terhadap politik Islam semakin baik. Maka Tok Guru
hadiahkan kepada kita. Bagi ana ini sebagai satu mukaddimah. Islam adalah satu-satu penyelesaian sebagai mukaddimah supaya masyarakat terbuka untuk mengkaji dan melihat secara lebih mendalam apa yang terkandung dalam konsep Islam penyelesaian tersebut. Okey, baik. Jadi mungkin ramai orang tertanya kan, bagaimanakah kepimpinan yang memperjuangkan gerakan Islam sebagainya ni kata apa bermasyarakat dengan non-Muslim dan sebagainya. Jadi kalau macam YB sendiri, ada tak contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang YB boleh kongsikan? Bagaimanakah kita nak menunjukkan dalam Islam ni satu-satunya misalnya contoh dalam isu contoh mabuk arak lah, arak yang memabukkan. Jadi kalau kita cerita tentang masyarakat dalam Islam ni tak boleh macam ni, mungkin ada setengahnya mempersoalkan. Tapi sebenarnya bila kita kembali kepada penyelesaian Islam, yang ni contoh dengan memberikan hukuman yang berat kepada pemain babu. Jadi kadang-kadang kat situ baru terbuka sikit sebanyak tentang Islam ni satu penyelesaian. Ada tak lain contoh-contoh lain yang YB boleh kongsikan? Okey. Sebab itu anak katakan idea konsep Islam penyelesaian ini adalah satu world view. Dia dalam bahasa mudah kita fikrah. Maka sebab itulah secara realiti bila kita sembang dengan orang awam, termasuk sesetengah akademik, mereka akan mengatakan, ustaz, ini masih teori. Benda ni tak berlaku pun di mana-mana. Ini bolehlah cerita sebagai slogan, sebagai tema, boleh. Tapi dalam realiti benda ni tak pakai. Ana melihat di situlah tadi perlunya kita memahami bagaimana kepimpinan ulama, tok-tok guru kita membawa perkara ini secara berperingkat. Kita rujuk kepada apa yang Nabi buat. Nabi SAW sendiri dalam sirahnya, dia tak terus implement Islam. Dia tak terus kempen laksanakan kerajaan Islam, tak. 23 tahun Nabi jadi Rasul, 13 tahun pertama Nabi fokus pada akidah. Kalau perasan Tok Guru Presiden, hidup dia anak membesar atau 80-an tu, dia dah mengajar ceramah dekat Masjid Al-Mujahidin dan Masyarakat Utama. Dan dia bawa tajuk akidah. Masa tu anak tak faham apa pasal bawa tajuk akidah ni, macam-macam dia boleh bawa. Dan kita tahu dah masa tu dia figure politik, tapi dia tak sentuhkan politik dekat masjid. Yang dia fokuskan akidah. Walhal masa itu isu politik tak sensitif mana pun lagi ketika itu. Tetapi dia melihat keutamaan awalawil fahamkan akidah. Sebab itu saya ambil peluang pada petang ini, bila dijemput membawa perbahasan tentang Islam ada satu-satunya penyelesaian, ana melihat perkara yang paling asas bila nak pergi kepada konsep ini adalah sebelum nak pergi ke politik, kena fahamkan masyarakat. Mungkin lambat bagi setengah. Alah ustaz, come on lah, kita dah 70 tahun dah muktamar, nak masuk tahun 72 dah ni, masih lagi nak cakap tentang akidah. Tak boleh. Ana melihat dia mesti melalui proses tu juga. Walaupun tak mesti sama. Contoh Kelantan, Terengganu dah jauh advance. Johor, Negeri Sembilan Melaka mungkin lambat lagi. Dari satu sudut itu Malaysia, belum cerita Sabah Sarawak. Tetapi apa anda nak gambarkan, Ana melihat, Ana takut kalau tiba-tiba parti Islam menang tapi orang tak faham langsung. Dan kita kata Islam. Padahal yang menang bukan Islam. Yang menang ketika itu mungkin marah dekat Perdana Menteri, marah dekat kerajaan Governor of the Day. Contoh, kita tak nak benda-benda itu jadi asas. Kita nak, aku faham Islam, aku yakin Islam, betul Islam adalah penyelesaian. Dan aku tak kisah pun mana parti pun. Tapi yang penting aku yakin Islam. Yang tu yang kita rasa insya-Allah ketika itu kalau Islam mentadbir, Islam memimpin, Islam memerintah, dia akan jadi sangat cantik. Sebab bukan sentimen kepartian semata-mata, bukan sebab kebencian. Sebab tu saya tengok bagaimana Nabi SAW bawa masyarakat 13 tahun tu memang dakwah bagi masyarakat faham. Anda bagi contoh. Kita biasa baca Iqra, wahyu pertama. Dan orang akan kata baca, ilmu. Tetapi saya rasa benda yang lebih dalam daripada membaca ilmu adalah percaya. Sebab daripada 6,236 ayat yang turun pada Nabi, itulah ayat yang tak logik Nabi boleh buat. Nabi tak pernah membaca. Tapi bagaimana iman mula meresap, ini perintah Allah, aku kena ikut juga dengan penuh ketaatan, wala fiqah kepada Allah melalui lisan Jibril, Nabi follow. Maka itu yang saya percaya, bila nak bawa pada konsep Islam penyelesaian, ana tidak gemar kalau kita tiba-tiba bawa dalam bahasa slogan.
Sebab itu saya percaya dia mesti bermula daripada meyakinkan dan memahamkan kepada masyarakat konsep Islam ini dia bukan politik terus. Walaupun kita kata politiklah pintu yang akan menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Setakat mengajar kat masjid tak mampu menyelesaikan. Dia kena ada kuasa politik untuk menyelesaikan. Cuma bagi anda benda itulah yang PAS sedang buat. Sebab itu kalau perasan dalam konteks buku ini, saya tidak melihat buku ini hanya perlu dimiliki oleh mereka yang berjawatan dalam politik semata-mata. Tetapi boleh mengajar di masjid, boleh mengajar di surau untuk memberikan kefahaman asas kepada masyarakat. Maka bagi mereka yang tidak boleh duduk dalam dunia politik, mereka boleh mengajar, fahamkan masyarakat. Kemudian bagi pihak kita pula yang berada di dunia ni, kita implement. So balik kepada soalan tadi, maka di situlah saya melihat alhamdulillah bila kita bawa konsep Islam adalah penyelesaian, kita akan bawa ke mana-mana segmen program. Contoh, seawal masuk sidang DUN, kita akan bawa konsep ini dengan meyakinkan masyarakat ada apa-apa isu sudah tentu sebenarnya ada rujukannya dalam Islam. Tinggal lagi saya katakan tadi, ini konsep. Tapi bagaimana saya melihat contoh orang-orang akademik, diorang boleh huraikan satu-satu apa yang Tok Guru sebut ni dalam tajuk magister, master diorang contohnya, tajuk PhD contoh. Ambil satu tajuk kecil, boleh kembangkan. Maka di situlah nanti bila penulisan itu dikembangkan dalam bentuk tesis, dalam bentuk akademik, mudah-mudahan di situlah baru menjawab secara lebih terperinci bagaimana perkara ini boleh berlangsung dengan lebih cantik. Saya bagi contoh macam saya sendiri. Bila cakap dalam sidang DUN, kadang-kadang nak tergelak juga bila pihak kerajaan mindset dia pembangkang seolah-olah tak boleh langsung menyokong apa yang dibawa oleh kerajaan. Itu mindset kerajaan sosialis, kerajaan yang bersifat anti-establishment. Apa kalau nama pembangkang? Mindset lawan tetap lawan, atau mindset pembangkang. Tetapi bila kita bawa Islam dalam dunia sidang DUN, kalau yang baik kita kata baik, kita akan sokong. Tak kiralah nama parti mana sekalipun, kalau namanya baik, Islam kata betul, kita kena sokong. Maka berlaku. Contoh, bila Madani diperkenalkan, maka anak sekali itu sidang DUN bawa lah apa maksud Madani. Sebab anak tengok pada kacamata anak, government of the day, dia tidak mendokong pun konsep Madani. Yang PMX berdegar-degar Madani, tetapi pengisian, pelaksanaan dan kefahaman penjawat awam tentang Madani pun bagi saya sangat cetek. Maka saya bawa sampai ke peringkat speaker. YB daripada pembangkang, kenapa cakap pasal Madani? Dia belum confirm. Maka saya bawa Islam mengajar pembangkang bukan kerjanya lawan semua benda. Benda yang baik kita sokong dan tambah baik. Benda yang tak betul kita tegur. Maka di situlah antara contoh bagaimana benda ini berlaku. Maka apatah lagi, saya bagi contoh konteks Selangor. Selangor mungkin berbeza Kelantan, Terengganu. Contoh apa? Masyarakat berbilang bangsa. Maka contoh, saya buat benda simple. Saya tak nak terlalu akademik. Saya buat majlis berbuka puasa. Saya ajak padri-padri, sami-sami, tokoh, kuil, apa semua datang. Majlis berbuka puasa, ajuran sebenarnya. Apa respon diorang? First kali saya bagi ucapan sikit, bagi pembukaan bagaimana Ramadan ini orang Islam berpuasa. Tapi jangan takut, Islam buat apa-apa untuk orang Islam, percayalah kebaikan untuk semua. Maka buka puasa patutnya untuk orang puasa, tapi kita buka puasa untuk semua sekali. Semua welcome. First sekali dia kata, YB, ini first time saya datang buka puasa. Saya tak pernah puasa dan saya tak pernah buka puasa. Tapi saya punya terkejut, rupanya yang ajak saya buka puasa YB dari PAS. YB lain tak pernah fikir pun nak jemput kami. Dia kata, alamak, aku pun tak pernah terfikir macam tu. Dan di situlah bila kita berdialog, berkomunikasi, barulah dia faham. Oh, inilah yang saya percaya Tok Guru nak ajak masyarakat Islam terima bahawa setiap sudut inci dalam hidup kita ada jawapan dalam Islam. Seawal bangun tidur, lahir sampai mati. Dan inilah yang bila hantar sebut tentang Islam sebagai ad-din, yang inilah sebenarnya kunci kepada yang membezakan dengan agama-agama lain yang biasa kita define dengan nama religion. Bila sebut agama atau religion bagi agama-agama lain, biasanya dia merujuk kepada upacara ibadat, ritual
ketuhanan yang sangat spiritual. Sedangkan Islam dicipta oleh Allah yang maha sempurna untuk makhluk manusia ni khususnya yang bukan hanya spiritual. Dia ada fizikal, dia ada intelektual, dan semua itu terangkum dalam Islam. Sudah tentu yang maha mencipta tahu apa keperluan makhluk yang dia cipta. Di sinilah membezakan Islam dengan agama-agama lain. Sebab tu bincanglah dengan agama Hindu, Buddha. Macam tadi yang tersebut, minum arak, mabuk apa bagai. Tak semua agama bincang. Tetapi bila saya buat dialog harmoni dengan agama-agama lain ketika itu di Kuala Langat, ada padri, ada apa, diorang pun kata dalam agama kami pun ada tak boleh minum arak. Dia ada juga sebenarnya, cuma tak sedetail kita. Kita minum arak ada dalil dia, hadis ada, Quran ada, sebatan semua ada. So yang itu yang diorang tak ada. Cuma adalah bercakap tentang universal values, diorang ada. Tetapi tidak sesempurna Islam dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya percaya benda itu berbalik kepada bagaimana yang pertama saya sebut tadi, kita nak meyakinkan orang Islam tu dulu betapa Islam ni betul-betul. Dan yang kedua, macam saya buat kepada yang bukan Islam, bukan Islam yang selama ini ada mindset gangguan Islamofobia. Saya percaya ini tu gurunya antara jawapan yang diberikan kepada masyarakat. Tolonglah yang bukan Islam, jangan percaya dengan propaganda, persepsi, fitnah jahat kepada umat Islam. Seolah-olah Islam ni kerjanya nak menakutkan orang bukan Islam. Maka ini antaranya, jangan takut Islam penyelesaian. Walaupun dari sudut siasat syariahnya, pelaksanaan yang utama yang awal kita berikan kepada umat Islam dulu. Tapi jangan takut kebaikan yang bukan Islam pun boleh rasa. Dan inilah yang saya percaya antara hasrat dan cita-cita Tok Guru bila tulis buku karya seperti ini, nak mengajak masyarakat tolong jangan fitnah Islam, tolong jangan burukkan Islam dengan wajah-wajah teroris, ekstremis dan sebagainya. Maka di sinilah peranan kita pula. Macam saya dulu ahli akademik, inilah antara benda yang saya bawa mengajar Maju Surau, tolong bagi Islam dalam wajahnya yang sangat dekat dengan masyarakat. Sebab itulah angle-angle inilah, kalau perasan bagaimana kalau di peringkat kita namakan Islam adalah penyelesaian. Di peringkat lain adalah istilah rahmatan lil alamin sebagai contohnya. Sebagai usaha nak membetulkan masyarakat, tolong jangan fitnah Islam dengan wajah-wajah yang tak sepatutnya. Dan inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan penulisan yang sebaik ini memberikan satu tasawur, gambaran awal kepada masyarakat betapa Islam adalah satu-satunya penyelesaian sama ada konflik masyarakat berbilang bangsa. Islam penyelesaian. Islam tak pernah mengajar mana-mana agama untuk dihina. Sebaliknya dilarang kepada umat Islam menghina mana-mana agama. Walaupun sudah tentu dari sudut i'tiqad kita percaya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Itu sebagai contoh. Alhamdulillah. Jadi YB telah menerangkan bagi pencerahan lah kepada kita bagaimana Islam ini merupakan satu perkara yang perlu kita fahamkan kepada masyarakat. Andai kata sekalipun sekiranya naiknya mana-mana kerajaan, tetapi dia melaksanakan hukum ke Islam, maka kita sokong perkara-perkara yang baik. Itu sepatutnya yang menjadi keutamaan lah kepada kita. Adapun mungkin sebahagian daripada masyarakat kita YB suka meletakkan kesalahan itu, contoh kesalahan itu kesalahan individu, tapi dia terus pukul rata kepada semua Islam. Jadi macam mana kita nak bagi pencerahan kepada masyarakat di luar sana yang lakukan kesalahan itu adalah individu, bukannya Islam? Ya, itu antara benda yang mudah terjadi. Disilap di bahasa Melayu kita, disebabkan kerana bila setitik rosak susu sebelanga. Samalah juga kalau kita katakan dalam konteks sekolah, universiti. Sekolah tu punya bagus, ada seorang buat spoil, sekolah tu tak bagus. Ni apatah lagi bersifat agama yang sangat luas. Ini antara beban yang terpaksa dipikul. Sama jugalah kalau cakap sudut parti. Seorang daripada parti politik tu buat hal, jemaah tu semua sekali kena tanggung beban dia. Ini antara benda yang sebenarnya berbalik pada soal kefahaman kita tadi. Bila kita bawa nama Islam, kita kena carry sepenuhnya. Kena berhati-hati, kena cermat dengan akhlak dan sebagainya. Maka di sinilah kalau bercakap soal tadi apa, menjaga nama baik Islam sebagai umat Islam, mudah-mudahan bila kita ada kefahaman asas yang betul, Islam sebagai cara hidup. Dia biasa kalau kita dengar Islam is the way of life, sebagai cara hidup. Ini yang membezakan.
Yang saya sebutkan tadi, bila sebut agama lain dari sudut universal values tu ada, tetapi dia tak sampai ke peringkat cara hidup yang lengkap. Sampai ke peringkat makan nak isap jilat jari ke apa semua. Agama lain tak sampai sedetail itu. Tetapi kita dalam agama Islam siap ada makanan sunnah lagi. Semua benda dia punya detail. Dengan kata lain, memang tepatlah Islam daripada perkataan salam. Selamat, sejahtera. Maka sudah tentu Allah anugerahkan agama yang sempurna ini kepada umatnya seluruh sekali untuk menjadi masyarakat yang selamat, negara yang selamat, negara yang sejahtera. Maka di sinilah perlunya sama-sama kita sebagai orang-orang Islam bagaimana meyakini dan kedua kongsikan kepada masyarakat betapa menjadi amanah dan tanggungjawab kita sama-sama untuk meyakinkan masyarakat Islam ini benar-benar penyelesaian. Contohlah kita kata hari ini dalam masalah jenayah, dan kita kata nak sebut tentang minum arak. Ana ingat lagi, Ana kebetulan ada pengalaman buat PhD di Australia, Melbourne, University of Melbourne. Supervisor Ana adalah penasihat kepada Sisters Islam. Asyad. Nak gambarkan. Dan dia beritahu dekat Ana, tajuk Ana The Enforcement of Islamic Law in Malaysia, Case Study on Khalwat. Sebab masa tu tahun 2004-2006 tu macam ada isu pasal khalwat tangkap macam against human rights dan sebagainya. Maka Ana ambil angle tu nak cari apakah pelaksanaan di Malaysia, bagaimana ruang penambahbaikan. Tiba sampai kat dia, Nusi, there is no such thing as enforcement in Islam anymore in this world. Nusi dah tak ada dah. Kau jangan cakap tentang penguatkuasaan. Sebab tu perasan tak, makin jarang dengar kes-kes penguatkuasaan. Susah. Dulu biasa dengar orang tangkap khalwat ke apa. Sekarang macam sangat jarang. Bukan tak ada, tapi sangat jarang. Dulu siap ada badar, ingat lagi kat Selangor ni pergi apa. Sekarang macam sebab orang bercakap tentang hak asasi. Maka di situ ada angle yang saya cuba ambil. Salah ke Islam dengan bidang kuasa yang ada melaksanakan kerja tersebut bila ada orang nampak man ra'a minkum munkaran, pakai asas-asas dalil itu, dan bagaimana nak menguatkuasakan. Tiba-tiba dia kata tidak, Islam dah tak perlukan penguatkuasaan. Semua dia kata, habis tu kalau orang tu minum arak, biarkan. Sudah supervisor aku dia macam mana ni? Biarkan dia minum arak. Lepas tu nanti dia mabuk, dia langgar anak dia sendiri, anak dia mati, dia taubat. Oi, dia main taubat aja. Saya kata, macam mana ayat-ayat Allah tentang zina apa semua nak jadi apa? Tu yang dia kata perlukan penafsiran baru dan bagi. Saya kata sudah masalah. Poin anak ialah itulah yang sedang berlaku dalam masyarakat bila tidak yakin. Bila tidak yakin dengan Islam penyelesaian, maka datang pemikiran-pemikiran lain. Sebab tu saya tengok sebenarnya di sebalik ini juga Tok Guru nak menyelamatkan akidah. Sebab semakin banyak orang mula terasa macam Islam dah tak boleh pakai zaman sekarang. Kita mesti pakai logik. Zaman sekarang mesti ada sense of human lah, apa benda macam-macam datang pemikiran. Yang tafsiran rahmatan lil alamin pun kadang-kadang dah jadi lari daripada maksud. La ikraha fiddin pun lari daripada maksud. Ini semua jarum-jarum halus yang datang daripada perkembangan sekular, berkembang dalam bahasa liberal dan plural. Maka inilah antara jawapannya, supaya kita semua bila tengok senario yang sedang berlaku pada hari ini, nak tak nak umat Islam kena sedar. Kalau mindset kita kapitalis, nampak semua nampak duit dulu. Kalau pemikiran kita sosialis, pemikiran kita nampak rakyat je kita fikir. Dah tak ada Tuhan dah nak jadikan rujukan. Sebab nak kena menangkan rakyat. Apa yang rakyat nak, itu yang kita kena buat. Bukan apa yang Allah nak. Tetapi bila kita Islam penyelesaian, kita punya i'tiqad, keyakinan kita letak apa yang Allah nak dulu. Dan pasti kita beriman apa yang Allah nak mesti itu yang terbaik untuk manusia ke, untuk ekonomi ke, untuk segala-galanya. Sebab tu saya kata dia bukan sekadar satu slogan, tetapi berbalik soal iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah dah turunkan semua, tinggal lagi kita jumpa ke tidak jawapan dan solusi tersebut untuk kita persembahkan kepada masyarakat.